Boleh tak orang mati bunuh diri tanah dekat tanah perkuburan Islam? Dia tanya, orang mati bunuh diri boleh tak tanah dekat? Dekat ni maknanya dalam lah. Bahasa Terengganu tak panggil dalam. Orang dekat. Dekat tu dalam tanah orang Islam. Baik, berlaku khilaf tentang dosa bunuh diri. Kita jawab ni ikut mazhab Syafi'i. Jawabnya orang yang mati bunuh diri, hukumnya dia tidak kafir. Faham? Dia adalah mukmin yang derhaka, banyak dosa kepada Allah. Dan azabnya sangat sengsara sebagaimana sebut dalam hadis. Kalau dia bunuh diri dengan tikang, maka di padang mahsyar dan dalam neraka dia tikang sama diri dia. Tikang tepik nolong. Lepas tu molek mula tikang tepik nolong. Beribu-ribu tahun kena ulang balik sakit dia tu. Tak mati dah. Kalau hak jenis gantung tekak, dia akan gantung tekak dalam neraka selama-lamanya sampai masa baru dikeluarkan, berpuluh-puluh ribu tahun. Jadi mazhab Syafi'i kata tak kafir, tapi dia dosa yang sangat besar. Lepas tu tanang pada perkuburan orang Islam juga. Cuma pandangan setengah ulama, jangan bubuh kat ramai, bubuh hujung-hujung. Jangan capur kat orang ramai. Jenis mati bunuh diri, mati dalam keadaan judi, dan taubat, ahli minum arak, buih mulut-mulut mati, bubuh suku-suku. Set rambut sejik, Macam mana nak mengurus mayat orang Islam yang ada tattoo pada badan mayat itu? Orang Islam yang ada tattoo mayat dia ada dua jenis. Pertama, dia dulu kafir. Dia buat tattoo masa kafir. Bila dia masuk Islam tak wajib buang. Bila dia mati pun tak wajib buang, kerana dia buat dalam masa kafir. Yang kedua, mayat orang Islam ada tattoo tapi dia buat dalam Islam dan dia tak pernah kafir pun. Terikut-ikut kawan. Macam nak jenis masuk dalam J. Dalam J duduk saja, dia catat tubuh ni. Tengok orang ada nombor belakang, ada gambar belakang, buat tag. Puasa 5 tahun kena J. Banyak tebik J, ada tattoo tanda sini, tanda sini. Jawabnya, dia tak kafir, dia buat gitu, kena cabut balik. Faham? Sebab kebanyakan tattoo dia mencegah daripada sampai air kepada kulit. Tak sah mandi junub. Jadi kena kokok. Bubuh kapur, bubuh asyik. Di klinik ini boleh dia potong. Cocok, dia pun potong. Di dedeh. Orang sakit itu dah sakit, siapa suruh membuat tattoo? Nampak? Berat gitu, badan gitu. Dah, bodoh. Yang pergi buat apa suruh? Tak sah buat. Nak buat, nak kenal dengan tattoo, beli hak kelak getah, tapik dengan dia, lemak apa gitu. Tu tangga tu dah. Kalau budak-budak main, ada kan? Kelak getah, bila buka kertas dalam ada gambar. Jilak tapik. Biasa jadi masa adik okey 2 tahun. Habisnya tak ada air, tak pipi. Ngenak tu. Jadi bila jadi mayat dah tak boleh potong walaupun dia buat dalam Islam, tak boleh. Yang wajib potong masa dia hidup, kerana menyakitkan mayat hukumnya haram. Melainkan pada beberapa masalah dia boleh belah mayat.